Assalamualaikum, selamat kembali kepada channel Besi Keluli. Okay, kali ni aku nak ajar macam mana nak buka seat Zontes 368G ni. Believe me, memang akan ramai orang cakap, ni pun kau nak buat video ke? Tak ada konten ke? Seriously, aku dah pakai X-Max nak dekat 7 tahun. Bila aku pakai motor ni, aku ada masalah nak buka seat. And aku tahu mesti ada kawan-kawan yang pinjam Zontes 368G ni daripada member. Lepas tu ambil kunci, pergi kat motor, ingat tahu buat semua. Mesti lepas tu masuk kat dalam YouTube, cari macam mana nak buka 368G. Alright. Okay, sekarang ni seat kan, ni seat. Mesti owner Zontes kata, lah tu pun kau nak ajar. Okay, tuju ini enjin tengah start enjin tengah start. Kau tekan seat, buka tak? Tak buka kan? So biasanya bila dulu aku pakai S-Max, aku hantar anak aku hantar bini aku just jengkit kat depan ni, aku buka seat tu. So diorang akan ambil dari sini. Aku tak payah turun motor. Sekarang ni aku buka ni, seat tak buka tak boleh buka So cara dia, aku ingatkan sebelum ni nak kena off engine dulu. Pasal bila off engine memang boleh tekan buka. Itu biasa. Kau on dia switch ni, kau tekan seat memang terbuka. Tak ada masalah. Okay, itu cara nombor satu lah. Kau tutup engine, kau tekan seat, benda yang terbuka. Ataupun bila motor tu off, kau tekan on, kau tekan seat, dia on. Okay. Tapi sekarang ni engine setengah start. Bila engine tengah start, cara dia tekan 2 kali. Okay, baru boleh buka. Itu trik hari ni. Aku pun baru belajar. Okay, terima kasih kerana menonton. Nanti aku ajar macam mana nak adjust ni lah. Benda-benda simple. Benda-benda simple mesti ada orang nak cari kat YouTube kan. Okay, jumpa lagi.